Tepat je 10 hari bulan 10, orang semua dah tengok handphone sebab ternanti-nantikan diskaun yang hebat daripada semua platform e-dagang. Sebenarnya guys, teknik jualan pada tarikh-tarikh tertentu ni ada psikologi di sebalik dia. Dan guys, memperkenalkan buku The Psychology of Selling, yang mana saya rasa kalau korang adalah penjual ataupun korang buat TikTok affiliate sekalipun, korang kena baca buku ni sebab buku ni lengkap tentang teknik-teknik macam mana nak buat jualan dan kenapa pelanggan membeli. Dalam buku ni dekat bab 3, dia listkan sampai 62 sebab kenapa pelanggan membeli. Dan sebab-sebab ni anda akan jumpa waktu tarikh-tarikh tertentu, tarikh perayaan 11-11, 1-1, 2-2, 3-3 hari bulan kan, waktu opening ataupun launching produk baru, mega sale dan sebagainya. Buku ni ditulis oleh orang yang hebat tau, Brian Tracy. Brian Tracy ni kalau korang cari dekat dalam YouTube, video-video dia tentang bisnes memang best-best. Dan guys, buku ni telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. So guys, kalau korang berminat, check out terus dekat beg kuning di bawah.